Okey, periuk nasi 13 tahun yang telah berkhidmat telah berjaya dibaiki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini kita akan cuba baiki periuk nasi jenama Panasonic yang berusia lebih kurang 13 tahun. Tools yang digunakan adalah Smart Digital Multimeter Brand Total. Kelebihan multimeter ni adalah dia auto detect jadi kita tak perlu nak set apa-apa, cuma on dah boleh terus try test equipment apa yang kita nak test. Mana-mana kaki DIY yang berminat untuk beli multimeter ni boleh check dekat description, saya ada sediakan link Shopee. Masalah periuk nasi ni adalah bila kita on switch di soket plug akan berlaku tripping satu rumah ataupun blackout satu rumah. Jadi first saya check nilai ohm dekat kepala plug. Dekat sini kalau tengok ada nilai ohm dekat earthing dan live cable. So ada short dekat situ lah. Dua kabel tu ada short. Bila dah ada nilai ohm tu, first kita try disconnect antara kabel dengan periuk nasi. Kita pecahkan pada dua bahagian. So kita nak tahu sama ada periuk nasi ataupun kabel yang bermasalah. Macam ni kita check balik nilai ohm dia ada berapa, ada nilai ke tak. Kalau macam ni masih ada nilai ohm maknanya ada short lagi. Jadi kabel memang confirm short. Kabel memang confirm short. Lepas tu kita double check dekat periuk nasi sama ada short ataupun tidak. Okey, dekat sini kalau tengok multimeter tu dia tak ada menunjukkan sebarang nilai So periuk nasi dalam keadaan baik, cuma masalah dekat kabel sahaja. Jadi kepala plug periuk nasi ini dia macam full conceal Saya tak boleh nak buka, nak godek-godek, tak boleh nak tengok dalam ada masalah apa. So alang-alang ni kita try buka, check fuse dia lah dulu. Kita check je fuse dia, tengok masih elok ke tak. Kalau elok kita boleh simpan buat spare lah. Okey, untuk check fuse ni sama juga, multimeter tu masih dalam keadaan auto mode. So dia akan bagi signal continuity, maknanya fuse masih dalam keadaan baik. Jadi sebab kita tak boleh nak buka kepala plug periuk nasi tu, kebetulan saya ada kepala plug second hand benda ni ada dalam simpanan. Jadi kita try and error lah. Kita try tukar kepala plug dulu, tengok macam mana. Sebab kemungkinan besar masalah dekat kepala plug je. Jadi kita tukar kepala plug second hand sahaja. Okey, kalau nak tukar kabel periuk nasi satu set, boleh check description, saya ada letakkan link Shopee juga. Boleh klik kat situ. Boleh tengok jenis pastikan spek yang sama, soket yang sama, pin yang sama. Okey, ni kita dah potong kepala plug tadi. Kita check balik masih ada nilai ohm ataupun tidak. Kalau tengok kat multimeter tu dia tak ada menunjukkan sebarang bacaan, maknanya kabel ni dah kembali pada keadaan normal. Jadi masalah confirm daripada kepala plug sahaja. Okey, jadi langkah seterusnya kita akan tukar kepala plug second hand lah. Second hand. Okey, untuk sambung kepala plug second hand tadi, kita perlu buang insulation dekat kabel periuk nasi tu. Nak buang insulation ni kena hati-hati jangan sampai kabel luka. Takut nanti akan short balik. Pastikan kita buang insulation dia dengan cermat dan hati-hati.
Okey, setelah kita buang insulation tadi, kita perlu masukkan terminal kabel kat kepala plug tadi ya. Okey, macam ni kepala plug second hand ni, kita perlu longgarkan skru dia. Lepas tu saya tengok dalam dia ada copper wire yang tersangkut jadi kita perlu bersihkan dulu. Seterusnya pemasangan terminal wire. Untuk earding color hijau perlu pasang di atas, manakala untuk live warna coklat ataupun brown perlu dipasang pada fuse, dan biru tu adalah neutral. Okey, macam ni saya cek dia punya fuse M tu adalah 13M jadi sama dengan fuse asal. Jadi tak ada masalah untuk gunakan kepala plug ni. Sebelum kita tutup kepala plug tadi, pastikan wire tu susun rapi jangan ada yang terkena pada lubang untuk kita ikat skru nanti, takut wire luka. So susun elok sebelum kita pasang kepala plug. Okey, macam ni saya tambahkan insulation sikit pada kabel asal, nak bagi dia betul-betul fit dekat kepala plug second hand tu. Okey, setelah siap kita pasang kepala plug baru yang second hand tu, bolehlah kita cek balik dia punya nilai ohm kita tengok ada short lagi ke ataupun tidak. Macam dalam ni alhamdulillah semua berfungsi tak ada short kabel wire semua cantik, tak ada short dah selepas kita tukar kepala plug. Okey, langkah terakhir kita akan test periuk nasi tadi. Selepas kita repair tadi kan, kita test untuk pastikan dia boleh berfungsi ataupun tidak. Okey, untuk periuk nasi ni alhamdulillah dah berjaya kita repair tanpa modal sebab kita pakai kepala plug second hand. Jadi harap periuk nasi ni dapat berbakti lagi 20 tahun ke, tengok macam mana. Banyak jasa periuk nasi ni sebelum ni dah pakai dekat 13 tahun. Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik, cantik lagi tu. Okey, terima kasih semua pada yang menonton. Mana yang berminat untuk beli multimeter ataupun kabel set wire untuk rice cooker tadi, ada di ruangan description, saya ada letak link Shopee. Okey, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe, like, share and comment. Terima kasih semua. Assalamualaikum.